Hanya kita mengakui kita aslinya sifat kita lemah. Sebab tu kadang-kadang orang bila lemah dia merayu dengan Allah, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah. Aslinya aku hamba-Mu yang lemah. Dengan ujian sebegini banyak, ya Allah, kamu jagakanlah. Kalau kamu tak jaga, tak kawal, nanti aku terjerumuslah, ya Allah. Merayu kita dengan dia. Semoga-moga dia jaga. Kita kena mengaku sifat kelemahan. Jangan aku hebat. Ni tak banyak hari. Aku hebat. Tidak ada siapa nak melawankan aku. Jangan itu jangan. Nah, kita ni hebat tahu mana? Iblis hebat lagi. Tak apa jadi kufur Allah Taala. Sifat kita yang lemah. Sifat kita faqr. Cuma kekayaan aridi saja. Tapi kita merayu dengan Allah. Aku adalah hamba-Mu yang lemah. Ya Allah, aku hamba-Mu yang dhaif. Aku hamba-Mu yang faqir. Selalu senantiasa berhajat kepada-Mu, ya Allah, di beberapa segi. Oleh iaitu, aku berhajatlah kepada rahmat-Mu itu. Jagalah aku, kawalah aku. Kalau tidak, rugilah aku, binasalah aku. Sebagaimana dia ajar kepada Adam. Rabbana zalamna. Tengok mengaku kata. Ya Allah, wahai Tuhan kami telah aniaya ke diri kami. Dia ajar, ya ampun, dia ajar, ya ampun. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah kami aniaya ke diri kami. Oleh itu fa illam taufil lana, jika sekiranya Engkau tak ampun bagi kami, wa tarhamna, jika juga Engkau tak kasihan belakan kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah jadi kami ini orang yang rugilah. Merayu, tunjuk kelemahan kita pada dia, maka dia terima. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Murad kalimatin tu, tengok iblis walaupun dia diraka ke Allah, tapi Allah tidak beri taufik, tidak wahyu pada dia supaya bertaubat. Bahkan dia ada cita-cita nak bertaubat semasa Musa. Jatuh Musa, kalau kau nak taubat, Tuhan terima tak? Oh, Tuhan senantiasa memaafkan. Nama Tuhan Afu, pemaaf. Tuhibbul afwa, Tuhan suka memaaf asalkan kita mengaku salah. Tiba-tiba Musa pun tak apalah, dia nak munajat dengan Allah. Allah bagi tahu ke Musa, kalau dia nak bertaubat, tengok royak ke dia pergi sujud ke makam kubur Adam. Bila Musa bagi tahu ke dia, bila kau nak disujud ke kubur Adam, masa dia hidup kau tak sujud. Tengok tu, cita ada juga nak bertaubat. Tapi syarat nak terima taubat kena sujud kepada Adam. Kerana dia punca daripada tu. Dia kata bila kau nak sujud? Semasa hidup aku tak sujud. Bila mati nak kita sujud, lagi tidak. Ni Tuhan tak khanaki. Mari nampak bahasa nak bertaubat. Nampak. Tapi bila cakap, kau teruk. Tapi Adam, walaupun dia, wala taqrabah, dia makan dengan ijtihad dia. Sebenarnya sebab kita orang awam tak ada apa-apa, tak ada salah. Kerana Adam buat dengan ijtihad. Bukan semata-mata. Cuma sebab daripada itu, sebab saja. Bila Adam terjatuh ke dunia, dia berasa kata dia salah. Allah pula berikan kalimah tadi. Wahyu kepada anda suruh bawa yang tu. Mengaku kesalahan. Mengaku. Allah terima. Begitu kita anak cucu. Kalau dia tak pernah jatuh oleh kesalahan langsung, itu lebih bimbang. Takut ujuk lebih besar lagi. Ada riwayat hadis. Lau lam tuznibu, kalau kamu tak pernah salah, la khasyitu alaikum, nascaya aku bimbang ke atas kamu. Bimbang apa? Ma huwa akbaru minhu, aku bimbang kesalahan yang lebih besar bagi kamu daripada tak pernah masalah. Apa itu? Al-ujbah. Perasaan ujuk, rasa kagum. Hak tu besar lagi. Jangan balik kata bisa salah, tak berasa gitu. Masalah orang berpuluh-puluh semua tu salah. Bila sifat orang salah bagaimana tu duduk kan?
Tak nunduk gini. Nah, kisu ru'usim. Nah, bila kita orang salah kan, sabar nak takat gambar tak bagi muka. Dengar sikit nak takat gambar. Orang lagi pergi. Malunya, takutnya. Nah, tapi cuba orang yang tak salah gini. Itu dah. Semua salah, aku je tak salah. Apa mari sifat apa mari? Tu bimbang tu. Bukan arti hadis nak suruh kita salah. Maknanya kalau kita jatuh dalam kesalahan, mudah-mudahan ini kita sifat rendahnya mari. Contohnya kita pernah sakit. Apa sakit yang berlaku di saudara sekarang, kita dulu pernah berasa. Sakit gigi. Pernah dah sakit gigi? Kita pernah sakit gigi. Allah kata sakit gigi, tempat letak sakit gigi, sebenarnya rasa bukan di gigi, habis dalam kepalanya kan. Tidur pun sakit, bangun sakit, berjalan sakit. Allah agama habis. Kita pernah tiba-tiba saudara kita, apa ni, nampak ada enung ni, saya sakit gigi. Oh ya, sakit gigi saya tahu, saya pernah. Bila saya pernah kan, oh senak perut, Allah, oh saya pernah, sebenarnya habis nafas. Jadi semua tu terasa simpati kepada orang laku sakit. Cuba orang tak pernah, apa ni, sakit gigi, gigi palsu mu, ya jaga. Mu tak jaga kesihatan, aku tengok ni, tengok naik labu, ni tak mari sama. Tengok aku tak pernah sakit, kamu tak jaga, macam-macam. Cuba kita pernah, Masya Allah, sakit gigi aku rasa, aku pernah. Oh sakit, senak perut, oh aku pernah. Kan? Jadi rasalah kesian belah mari lahir. Walaupun kita tak ada rasa, tapi kita pernah. Begitu kalau kita pernah berlaku kesalahan, bila kita jatuh salah, kesian dia mari, aku dulu salah, bahajaklah kepada keampunan. Aku dulu salah, bahajaklah kepada orang pertolongan. Aku dulu pernah kemalangan, perlu kepada orang beri pertolongan dan kesian belah. Tengok kita berlaku kemalangan, orang lalu siang, tolong, tengok pergi macam mana. Bila kita pernah, kita lalu temu orang kemalangan, kita telajar dah, beradu. Kesian kerana kita pernah macam ni. Begitulah kita dengan Allah. Bila kita rasa kita salah, selalu kita dah minta kesian belah, ya Allah, irhamni, irhamna, ya arhamar rahimin. Selalu kita dah minta kesian. Jadi kalau orang tak pernah berlaku sesuatu, sifat kesian belah tak nak ada. Itu baguslah. Kita jatuh dari kelemahan, itu sifat asli kita. Berkehendak pada rahmat, itu sifat kita asli. Bagus, cuma kita minta pertolongan dari Allah supaya Allah jaga dan kawal, taufik hidayah berterusan. Itu mintaan kita. Lepas kita serahkanlah, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Atas Allah jelah kamu berserah, hai orang mukmin, naklah serah segala urusan hanya kepada Allah. Itu secara hakiki.